Minyak habatus sauda boleh gantikan energy drink korang? Yes, mestilah boleh. Lalu kita dengar pasal kelebihan minyak zaitun je kan? Hari ni kita nak cakap pasal minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda ni dia boleh tingkatkan tenaga kita secara semula jadi. Dalam ni ada asid lemak yang penting and also antioksidan yang sangat tinggi, so dia akan proses badan kita untuk bagi tenaga yang lebih banyak. Bukan macam energy drink yang korang selalu minum tu, tinggi gula semata-mata. Minyak habatus sauda juga boleh bagi tenaga tahan lama tanpa crash. Habatus sauda terbukti meningkatkan aliran darah kita and make sure aliran darah kita lancar sampai ke otak. So sangat bagus untuk orang yang ada brain fog, selalu blur, tak boleh fokus, kadang-kadang lupa. Korang boleh amalkan minyak habatus sauda daripada Nur Al-Habib. Radikal bebas and radang boleh membuatkan badan kita cepat penat. Dalam minyak habatus sauda ni ada ejen untuk lawan punca-punca kenapa badan kita cepat letih. So bila badan kita bersih dalaman, energi pun jadi lebih stabil. Nak amalkan makanan sihat ni, korang kena konsisten. And minyak habatus sauda ni, dia tak leceh pun nak ambil. Korang just ambil satu sudu pagi and satu sudu malam. And it's done. Kalau korang nak sihat dalaman, bertenaga and ada memori yang kuat, korang boleh amalkan minyak habatus sauda daripada Nur Al-Habib. Ingat makanan sunnah, ingat Nur Al-Habib.